Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Ehsan dan hari ini 15 April 2025 saya akan kongsikan tentang penjenayah kes culik ditembak mati. Kelang, seorang pemuda berusia 21 dipercayai suspek kes culik di Seremban ditembak mati oleh polis dalam aksi berbalas tembakan dekat Jalan Batu Unjur Bukit Tinggi di sini awal pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.15 pagi itu, suspek yang dipercayai menculik seorang remaja perempuan berusia 16 tahun cuba ditahan polis namun bertindak memandu melawan arus. Kereta suspek yang melanggar kenderaan polis berjaya dipintas dan berlaku kejadian berbalas tembakan menyebabkan suspek ditembak mati di tempat kejadian. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Risikan dan Operasi, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Datuk Fadil Marsus berkata, ketika kejadian suspek menggunakan Proton Wira berwarna biru dan nombor pendaftaran JKC 2656. Suspek dikesan susulan beberapa serbuan dan tangkapan dibuat sebelum ini berhubung kejadian culik oleh suspek yang meminta wang tebusan RM2 juta pada Khamis lalu. Sekian, terima kasih.